Beli kereta yang boleh bawa family pergi jalan-jalan. Tak nak road tax mahal, tak nak bulanan mahal, tak nak kereta mahal, nak maintenance murah, nak saiz kecil sikit. Di belakang sini. Bukan ni ya kawan-kawan. Bukan ni ya. Ni. Ni, jangan salah faham. Bukan ni. Okey, inilah Atiwa. Okey, so bagi saya Atiwa ni monthly dia okey lah, 600 hingga 700. Okay, at least you boleh cover. So mungkin salary you atas 2000 boleh cover sudah lah. Yang selalu orang kata nak maintenance murah, sangat murah sudah loh. Saya sendiri ada satu Atiwa, okay, maintenance tak sampai 300 pun. Kalau you pakai minyak yang mahal, mungkin lah sampai 300. Okay, second, road tax murah. Paling murah RM20, 1.0 sahaja, 20 yo. Pulut. Kalau macam Myvi pun mahal sikit, RM90. Ni tengok, RM20 you boleh beli SUV sudah. Lagi monthly dia tak mahal lah, 600 lebih. Okay. Lagi satu, saiz dia pun tak besar. Dia tak macam ni. Ni lagi Outlander. Okay, tak macam dia punya saiz. Ini saiz dia besar sikit. Oh, ini senang parking. Macam sempit-sempit gini pun boleh masuk. So perempuan senang parking lah. Beli bagi bini sangat sesuai. Beli bagi girlfriend lagi sesuai lah. Betul tak Fatin? Okay, so kalau orang tengah cari kereta SUV yang saiz kecil, senang maintain, road tax murah, maintenance murah, Atiwa lah pilihan anda. Kalau orang rasa ada lain punya pilihan lagi, sila komen bawah. Kita jumpa next video. Bye bye.